Aku panca lah, macam-macam. Sampailah satu hari saya terdengar tentang produk Nutrika ni boleh sembuhkan orang yang sakit sendi, orang yang tak boleh bangun, boleh bangun. Saya dengar je, terus saya ambil. Saya cakap saya nak beli, saya nak cari, mungkin ni solusi untuk mak saya. Saya beli, saya bagi mak saya makan. Saya beli petang, malam petang tu terus suruh mak saya makan. Ajaibnya produk Nutrika ni, mak saya ni tak boleh genggam tangan. Makan, saya cakap mak saya main terbaring kan. Makan semua bersuap sebab tangan tak boleh genggam. Magicnya, ya Allah bagi asbab kesembuhan mak saya tu. Lepas makan esok pagi tu, mak saya cerita, malam tadi mak rasa macam ada benda elektrik jalan dekat tangan kaki semua. Tiba-tiba boleh buat ni ya, genggam. Pagi mak saya dah boleh genggam tangan dia. Selama 2 tahun baring tak boleh bangun, tangan dah boleh genggam. Pelan-pelan hari pertama makan ni, esok pagi mak saya dapat genggam tangan. Itu saya kata, produk ni sesuatu. Produk ni memang sesuatu. Dia serbuk ke ni? Serbuk. Saya bagi mak saya makan masa tu, saya ikut nasihat awal je lah. Mak saya ada kecil manis juga, ada darah tinggi. Sejak makan tu, mak saya dah dikurangkan makan ubat kecil manis, dah kurang. Darah tinggi dah hampir tak payah ambil dah. Dah kurang dah dos yang dia ambil. Sebab bila kita tengok bacaan, kalau perlu baru ambil, atau tak ambil. Itu atas nasihat doktor dia juga. Ubat kita mesti kena doktor pantau. Cumanya kita ambil tu maknanya kadar mak kita pengambilan ubat tu dah memang kurang. Cik pun dia tak boleh ambil ubat darah tinggi ke? Darah tinggi kecil manis kan. Lepas tu mak saya yang terbaring tu sekarang ni dah boleh jalan, tapi mesti duk pakai tongkat lah. Cuma dia takut. Dia dah masa kita buat pergi dekat akupuncture tu, doktor tu pesan makcik tak boleh jatuh lagi kali kedua. Walaupun dia sebenarnya dah boleh berjalan, dia still nak pakai tongkat lah. Rasa macam dia trauma, dia takut jatuh. Itu je masalah dia. Lain-lain semua boleh makan sendiri, pergi tandas sendiri. Awak pun dah happy kan? Dah boleh jalan. Saya dari bekerja, sejak mak sakit saya berhenti nak jaga mak saya. Itu yang saya mencuba merata mencari. Alhamdulillah Allah jumpa kami. Saya takut mak saya tak boleh bangun. Saya takut mak saya tak boleh bangun. Saya nak tengok mak saya bangun. Alhamdulillah Allah bagi mak saya boleh bangun.